Hari ketiga di Makkah, ramai jemaah mula rasa badan macam tak larat. Nak bangun subuh pun susah. Nak tawaf pun rasa nak pingsan. Ini bukan sebab anda lemah. Ini ada sebab sains dia. Hari ini saya nak terangkan kenapa badan cepat letih di tanah suci. Ada 5 sebab saintifik. 1. Dehidrasi. Cuaca 45 darjah di sana. Anda berpeluh tapi tak perasan sebab peluh cepat kering. Badan hilang cecair dan elektrolit. Sel-sel badan tak berfungsi dengan baik. Keletihan datang. 2. Kekurangan oksigen. Altitude Makkah tinggi. Lebih kurang 300 meter dari aras laut. Madinah pula 620 meter. Kalau anda dari tempat rendah, badan perlu adjust. Dalam masa ini, oksigen kurang sampai ke otak. Jadi anda rasa pening dan letih. 3. Tidur tak cukup dan tak berkualiti. Jadual ibadah padat. Khemah pula ramai orang. Tidur 3-4 jam pun kadang-kadang susah. 4. Pemakanan berubah. Badan biasa dengan makanan Malaysia. Di sana pula menu berbeza. Jadual makan berubah. Jadi gut microbiome anda terganggu, membuatkan anda rasa lebih letih. 5. Stres fizikal yang tinggi. Jalan jauh, berdiri lama dengan cuaca ekstrim. Jadi badan automatik dalam mode high demand di mana sel-sel perlu tenaga ekstra. Kalau saya bagi anda 4 tips untuk kekal kuat sepanjang haji. Ini saintifik terbukti. Tip nombor 4 ramai terlepas pandang. Tip 1. Hidrat awal. Bukan bila dah haus, minum air setiap 30 hingga 45 minit walaupun tak haus. Tambah sikit elektrolit ORS kalau banyak berpeluh. Dehidrasi 2% sahaja boleh kurangkan prestasi fizikal anda sebanyak 20%. Tip 2. Power nap 15 hingga 20 minit selepas suhur. Kajian NASA tunjuk power nap 15 minit pulihkan alertness sampai 3 jam. Jangan lebih 30 minit. Nanti susah bangun. Tip 3. Makan protein dan serat. Kurangkan gula ringkas. Nasi putih yang banyak dan air manis akan menyebabkan gula dalam darah tidak stabil yang menyebabkan keletihan. Pilih telur, ayam, ikan, sayur. Gula yang stabil adalah tenaga stabil. Tip 4. Ambil suplemen yang komprehensif. Dalam keadaan high demand macam ibadah haji, nutrisi harian anda mungkin tak cukup. Itu sebabnya saya formulasikan Gamogen. Gamogen ada gamodulin untuk pemulihan sel, omega 3 untuk kecerdasan minda dan kurangkan radang, dan vitamin E sebagai antioksidan. 3 komponen ini penting untuk stamina dan pemulihan sepanjang ibadah anda. Kenapa jemaah haji patut bawa botol ini bersama mereka? Jawapannya sains. Macam mana Gamogen bantu jemaah haji? 1. Gamogen bantu pemulihan sel dan tenaga. Kandungan tulinan gamma bantu sel pulih lebih cepat selepas stres fizikal. Ia juga membantu meningkatkan metabolisme badan. Bagus untuk tenaga harian anda. 2. Omega 3 kurangkan inflamasi. Selepas umur 40, stres fizikal meningkatkan inflamasi dalaman. Omega 3 dibuktikan dalam ratusan kajian sebagai anti-inflamasi semula jadi yang kuat. 3. Vitamin E bertindak seperti pelindung untuk sel badan, melindungi daripada kerosakan akibat cuaca panas dan stres. 4. Formulasi Gamodulin, omega 3, vitamin E boleh boost immune system anda. Sangat penting terutamanya tempat yang sesak di mana exposure bakteria dan virus itu tinggi. 5. Sebab formulasi lengkap, anda tak perlu bawa 5 botol suplemen berbeza. 1 Gamogen sudah memadai. Kalau anda nak persiapan haji yang menyeluruh, mula ambil Gamogen sebelum berangkat. Badan perlu masa untuk build reserve.